Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Harith bin Razadi, nombor matrik E2024-034-523. Hari ini saya akan membentangkan tugasan akhir bagi kursus latihan kecekasan fizikal 2 dengan fokus pada sukan bola sepak. Bola sepak merupakan sukan bersukan yang memerlukan gabungan pelbagai komponen kecekasan seperti daya tahan kardiovaskular, kelajuan, kuasa otot, agility dan kekuatan kaki. Dalam tempoh 90 minit permainan, pemain perlu berlari, menukar arah, melompat, menendang dan mengawal bola dengan berulang kali. Jadi, dua pemain mesti berada dalam tahap kecekasan yang tinggi. Okey, anda semua dapat lihat sekarang ini merupakan jadual latihan saya selama 4 minggu. Sekarang saya akan melakukan dynamic stretching. Dynamic stretching penting untuk pemain sebelum melakukan sebarang aktiviti. So, jom. Sekarang saya akan tunjukkan latihan sprint 20 meter. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kelajuan larian, daya pecutan dan kuasa kaki yang sangat penting dalam bola sepak, terutamanya ketika melakukan larian mengejar bola atau menutup ruang. Sebelum mulakan, pastikan kawasan larian bebas halangan dan permukaannya rata. Mulakan dari posisi separuh rendah, satu kaki di hadapan dan satu kaki di belakang. Apabila bersedia, tolak badan ke hadapan dengan kuat, ayunkan tangan ke belakang dan ke depan dengan bertenaga. Fokus pada langkah pendek dan pantas pada permulaan. Kemudian, panjangkan langkah selepas 10 meter pertama. Pastikan badan sedikit condong ke hadapan semasa memecut dan jangan pandang ke bawah terlalu lama. Lakukan 5 hingga 8 ulangan dengan rehat selama 30 hingga 60 saat antara setiap larian. Dari sudut fisiologi, latihan ini mengaktifkan sistem tenaga anaerobik laktik yang memberi tenaga pantas tanpa menggunakan oksigen, sesuai untuk situasi pecutan singkat dalam bola sepak. Latihan seterusnya ialah lunges. Lunges sangat penting dalam bola sepak kerana ia membantu membina kekuatan otot kaki, kestabilan teras dan keseimbangan badan. Ia meniru banyak pergerakan selain dalam bola sepak seperti mengawal bola, bertukar arah atau menahan pemain lawan. Untuk melakukan lunges, mulakan dengan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, langkahkan satu kaki ke hadapan, kemudian turunkan badan sehingga kedua-dua lutut membentuk sudut 90 darjah. Pastikan lutut depan tidak melebihi hujung jari kaki dan lutut belakang hampir menyentuh lantai. Tolak semula ke posisi asal dan ulangi pergerakan pada kaki yang satu lagi. Semasa melakukan lunges, tegangkan otot teras supaya badan stabil. Lakukan 10 hingga 12 ulangan setiap kaki untuk 3 set. Dari segi fisiologi, latihan ini meningkatkan kuasa otot quadricep, hamstring dan gluteus, sekaligus membantu dalam perkhidmatan kuat dan pecutan pantas di padang. Seterusnya ialah latihan passing dan shooting yang merupakan kemahiran asas paling penting dalam bola sepak. Latihan ini bukan sahaja membina kemahiran teknikal, tetapi juga membantu meningkatkan koordinasi, kuasa kaki dan ketepatan hantaran serta rembatan. Untuk latihan passing, gunakan bahagian dalam kaki untuk menghantar bola kepada rakan atau ke arah sasaran. Fokus pada bola kawalan pertama ataupun first touch dan pastikan bola tidak terlalu kuat atau terlalu perlahan. Gunakan 2 dan 3 kali sentuhan maksimum, 1 untuk kawal dan 1 untuk hantar.
Bagi latihan shooting pula, passing kepada rakan anda, kemudian tunggu sehingga rakan anda setback kepada anda. Selepas rakan setback kepada anda perlu menahan bola dengan first touch, kemudian lakukan rebatan dengan bahagian atas kaki iaitu instep untuk membuat rebatan. Fokus pada teknik ayunan kaki, padang bola semasa menendang dan pastikan badan condong ke hadapan supaya bola tidak melambung tinggi. Latihan ini melibatkan sistem tenaga anaerobik laktik sebab ia dilakukan dengan intensiti tinggi dalam tempoh yang singkat. Dari segi fisiologi, ia menguatkan otot kaki, meningkatkan koordinasi neuromuskular serta membantu pemain untuk membuat keputusan pantas di kawasan serangan. Adalah agility ladder drill. Latihan ini sangat penting untuk pemain bola sepak kerana ia meningkatkan ketangkasan, koordinasi kaki dan kelajuan reaksi. Dalam bola sepak, pemain perlu menukar arah dan posisi dengan cepat. Contohnya, semasa mengelak lawan atau bertahan. Untuk melakukan latihan ini, susun marker seperti anak tangga di tanah. Mulakan dengan corak asas seperti 1 foot in each square, diikuti dengan in and out atau side shuffle. Semasa bergerak, pastikan lutut diangkat tinggi, pandangan ke hadapan dan sentuhan ringan pada tanah menggunakan hujung tapak kaki. Jangan kejar kelajuan terlebih dahulu. Pastikan pergerakan tepat dan terkawal. Bila dah mahir, barulah tingkatkan kelajuan. Lakukan latihan selama 30 hingga 40 saat setiap set, diulang 3 kali. Dari sudut fisiologi, ladder drill membantu meningkatkan koordinasi sistem saraf dan otot neuromuscular coordination yang sangat penting untuk tindak balas cepat di padang. Selepas melakukan semua aktiviti dan latihan, anda perlu melakukan cooling down. Jom. Back on in the car, in my love set. Back on in the car, in my love set. Sebelum memulakan latihan, pastikan keselamatan diutamakan. Oleh itu, langkah keselamatan perlu dipatuhi. Langkah keselamatan sebelum latihan ialah pastikan kawasan latihan bebas daripada halangan. Lakukan pemanasan kurang-kurangnya 10 minit. Gunakan kasut dan pakaian sukan yang sesuai. Semasa latihan, pastikan teknik dilakukan dengan betul. Jangan paksa diri jika sakit ataupun pening. Minum air secukupnya untuk elak daripada dehidrasi. Dan selepas latihan, lakukan regangan statik untuk kurangkan kekedangan otot dan dapatkan rehat yang cukup bagi pemulihan. Sekian pembentangan saya untuk tugasan akhir khusus latihan kecergasan fizikal 2. Melalui tugasan ini, saya memperoleh kefahaman yang lebih mendalam tentang aspek fisiologi sukan bola sepak serta cara menyusun program latihan yang sesuai dan selamat untuk atlet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.